Assalamualaikum, bersama dengan saya wartawan Kilat Azhar daripada Pesona FM. Bersama saya pada hari ini adalah Datuk Profesor Madya Teknologis Dr. Muhammad Hafiz bin Yusof, Elias Cik Abdullah, iaitu Timbalan Naib Chancellor Hal Ehwal Pelajar dan Alumni. Apa khabar Datuk? Baik, Alhamdulillah. Saya Datuk Okey, saya nak tanya jugalah, mungkin apakah pendapat dan pandangan Datuk lah berkenaan dengan pendaftaran pada pagi ni? Okey, Alhamdulillah, pada pagi ini kita sudah memulakan pendaftaran seawal jam 8 pagi dan kita menjangkakan hampir 2,500 yang akan mendaftar pada hari ini, dan juga kita cuba perpindahan daripada asrama via asrama ke DEPS pada tahun ini kerana kita melihat perbandingan daripada tahun-tahun lepas. Keadaan agak cram di perkarangan asrama. Dengan demikian, bermula pada tahun ini kita pindahkan kembali ke DEPS dan semoga trafik dan juga laluan pendaftaran berjalan lancar pada hari ini, insyaAllah. Baik, insyaAllah. Jadi mungkin Datuk boleh kongsikan kepada mahasiswa apakah sokongan utama yang HEPA sediakan untuk pelajar daripada segi kebajikan dan juga aktiviti. Okey, untuk makluman, bukan saja di UNIZA tetapi saya ingat di semua universiti-universiti awam dan juga beberapa universiti peringkat negeri pun kita menyediakan pelbagai fasiliti-fasiliti kemudahan kebajikan, termasuklah kalau kita di UNIZA ni kita amat mementingkan kepada fasiliti untuk OKU sekali lah. Selain itu, kita juga ada menyediakan peluang-peluang ataupun potensi-potensi bagi pelajar-pelajar yang kurang berkemampuan untuk mendapatkan sponsorship ataupun beasiswa ataupun derma siswa daripada agensi-agensi perbankan, agensi-agensi korporat dan sebagainya yang telah kita seragamkan, kita selaraskan di peringkat HEPA untuk dicari pelajar-pelajar yang berpotensi untuk menerima pelbagai jenis bantuan, termasuklah zakat untuk pelajar-pelajar asnaf dan sebagainya lah, insyaAllah. Dan selain itu juga kita juga ada beberapa banyak fasiliti-fasiliti untuk tujuan pembelajaran, untuk tujuan aktiviti-aktiviti dan untuk pembangunan karakter pelajar-pelajar di seluruh kampus yang boleh digunakan oleh mahasiswa-mahasiswi kita supaya mereka boleh membentuk komunikasi dan juga personality mereka supaya lebih padu, lebih mantap daripada mereka sebelum memasuki UNIZA dan sehingga mereka bergraduan nanti, insyaAllah. Baiklah, soalan terakhir saya Datuk, mungkin Datuk boleh kongsikan apakah pesanan Datuk untuk mahasiswa dan mungkin apa harapan Datuk untuk mahasiswa-mahasiswa ambilan degree pertama untuk sesi kali ini? Okey, pertamanya untuk pelajar baru, selamat datang ke UNIZA. Semoga peluang yang ada ini jangan disia-siakan dan jadikanlah kampus, jadikanlah UNIZA ini sebagai satu tempoh masa, satu ruangan untuk mencari dan membentuk kematangan dalam kehidupan dan juga menjadikan kita lebih matang dan juga lebih pengalaman untuk mencapai masa depan yang lebih baik selepas bergraduat nanti. Gunakanlah fasiliti, gunakanlah kelebihan, gunakanlah keberadaan di UNIZA ini sebagai satu pengalaman yang menyeronokkan, insyaAllah. InsyaAllah. Baiklah, itulah sedikit kata-kata daripada Datuk Profesor Madya Teknologis Dr. Muhammad Hafiz bin Yusof, iaitu Timbalan Naib Chancellor Hal Ehwal Pelajar dan Alumni UNIZA. Mungkin Datuk boleh kongsikan sikit, kita buat laungan demi UNIZA 3 kali, boleh Datuk? Okey. Alright. 1, 2, 3. Demi UNIZA. Demi UNIZA. Demi UNIZA.